Kami budak Gen Z, raya-raya bergaya, kesana kesini, penuh ceria. Akhirnya tetamu kita ada wanita. Akhirnya. Dah 2 kali sebelum ni dalam kita punya podcast sebelum ni ada 2 lelaki. Ya, betul. Namanya agak besar baru-baru ni. Kita bersama dengan Mariam Saim. Betul. Assalamualaikum semua. Saya Mariam Saim. Dan kau episode 1 in a Million. Wow. Dia very commercial. Hai Mariam. Thank you bersama-sama kita hari ini. Terima kasih juga sebab jemput saya dalam podcast ni. So Mariam, you Gen Z. I'm too young to be Gen Z and too old to be millennial. Wah, dia cara kita yang millennial ni. Teringat satu TikTok tu, dia cakap kalau Gen Z ni ada satu masalah tau. Bila kalau Instagram ke apa dia tak nak post gambar. Diorang suka gelapkan gambar tu. Lepas tu muka sengit. Macam misterius ke apa? Macam kalau muka tu dia pusing-pusingkan muka tu. Pusing-pusing. Kan? Betul. Dia jadi macam setiap misteri. You macam tu ke pada dia? Rasanya belum lagi. Tapi rasanya macam ya. Sebab bila kita tengok balik kat dalam Instagram ke TikTok Mariam, dia tak ada gambar-gambar sebelum ni. Apa yang Amir nampak? Yang saya nampak dia cuma yang bahagian yang bulat-bulat tu lah, story tu. Yang macam story dia convo, benda macam tu je. Tapi Gen Z dia sangat aktif dalam story IG. Betul? Betul. Nak tahu dia hidup ke tak, tengok story IG dia apa dia buat. Everything update, betul lah kan? Ya, macam kita millennial, tak post, sekejap lah, post dulu lah. Tak, kita millennial ni sebab kita ada kerja kita. Contoh macam kalau kerja jual insurans, Mariam, memang dia akan post pasal konten benda pertama apa untuk benda-benda gitulah untuk kerja. Kenapa bagi contoh? Kita kena bagi contoh yang dekat dengan masyarakat. Yang dekat yang dekat dengan kita. Mungkin Mariam tak faham, tak apa, nanti kita PM tepi. Ada yang belum kenal Mariam, mungkin Mariam boleh cerita sikit background you. Mariam sebenarnya merupakan seorang freelancer dan juga seorang guru vokal. Guru vokal. Dan setelah lama berfreelance, lepas tu datanglah satu program Kau Episode 1 in a Million, yang dah lama sangat 1 in a Million tu dah habis kan. Dan tiba-tiba comeback balik dengan kiranya sebelum start podcast tadi tu Mariam dah bubbling, hissing semualah. Daripada dalam kereta. Baby mama. Ya, macam tu. Jadi bila dah Kau Episode 1 in a Million ni, first ever program juga yang Mariam masuk. Sebelum ni memang tak pernah lah nak join any singing program ke. Kan kalau sekarang kan memang banyak sangat singing program. Give Me The Mic, banyak macam-macam lagi. Betul. Jadi 1 in a Million ni antara yang saya beranikan diri untuk join, untuk masuk. Dan akhirnya saya dapat mara sampai ke semi-final. And di sinilah saya. Alhamdulillah. Okey. Background pendidikan you adalah UiTM. Betul. Nampak? Diploma. Kita stop you. Kita stop you. Ting 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 ting. Satu, dua, tiga. Di hati tu. Senyap. Sekejap, apa lagu dia? UiTM. Pusat Taqwa Mulia. Bila kita tengok balik lah Instagram Mariam, classmate dengan Naim. Betul, Naim Daniel. Memang best friend. Ya, Nampak kita orang buat BFF. research betul-betul sebelum kita adakan podcast Dengar ini. suara pun dia dekat juga. Ilai pun sekali. Ya. Kan? Wow, betul lah dia siasat. Dia siasat. So macam mana? Sebab ini memang betul-betul generasi next untuk muzik industri kita kan. Ada Ilai, Naim Daniel, sekarang dengan Mariam sendiri. Tapi masalahnya sekarang ni lagu single Mariam bukan lagu Mariam. Bukan lagu saya? Maksudnya orang lain yang buat. Kenapa? Rasanya untuk nak menghasilkan lagu saya sendiri akan ada, insyaAllah. But untuk starting point selepas saya habis dari program 1 in a Million tu, semestinya Alhamdulillah kita dapat rezeki yang di-offer dari komposer lain. Dan komposernya bukan kaleng-kaleng juga. Kaleng-kaleng Paul dan juga Dato' A. Aida. Jadi terhasillah first ever single saya yang berjudul Bulan. Kenapa bulan? Kenapa bulan? Sebab kalau macam tengok siang-siang, tengok matahari macam panas sangat kan kalau bercinta kan. So kita ambil malam lah, bulan. Jadi boleh ada dating tengok bulan je. Itulah bercinta. Saya dulu ada seorang classmate saya kan. Dia Siapa main classmate awak? Classmate saya, bukan saya. Ni serius. Dia minat seorang wanita dan dia simbolikkan wanita itu sebagai bulan. Bila tanya kenapa bulan? Dia cakap muka dia bercahaya, wajah bercahaya bagaikan bulan. So adakah lagu tu pasal macam gitu juga? Tapi wanita nak cakap lelaki sebagai bulan macam pelik.
dia bukanlah wanita kita nak membayangkan lelaki sebagai bulan, tidak. Kalau dalam lagu saya ni pula, bulan menjadi saksi percintaan. Macam Patutlah lirik tu. Cinta itu. Tapi kejap. Betul ke Amir tu kawan Amir? Betul kawan. Dia siap buat novel. Dia sendiri dia akan cakap kawan saya. Tapi saya cakap awal-awal sebab saya selaku kawan dia ya. Dia selalu jaga jodoh orang. So ya, tak ada. Menjaga itu jodoh maksud betul tu kawan dia. Lagu apa? Ara Johari. Kau jatuh di pelukannya. Susah juga kalau bila dua-dua perempuan sebelah kiri kanan kan. Saya suka episod dia sebab ada wanita lah. Selalunya ada lelaki. Jadi saya selalu kena tau Girls Maria. power kali ni. Girls power. Kita bagikan Mak Amir tak banyak bercakap hari ni. Betul. Kita kenakan dia. Okey. Maria, macam mana boleh terhasilnya lagu Bulan tu? Mungkin siapa yang propose siapa dan mungkin ada ilham atau inspirasi sendiri? First of all, saya tak membayangkan langsung saya dapat lagu Bulan, saya dapat offer tiba-tiba sebab saya rasa as soon as saya habis je semifinal minggu ke-7, minggu ke-6, minggu ke-7 tu, berapa hari selepas tu tiba-tiba saya dapat offer daripada Alternate. Ada seorang datuk, dia nak bagi lagu dekat saya. So saya macam, siapakah gerangannya? Jadi saya tengok Datuk Aida nak bagi saya lagu. Hasil kolaborasi Datuk Aida dan juga Sharon Paul. Jadi lagu tu saya rasa macam, oh wow, dan why don't we just go for it, because saya tak pernah ada single lagi. So rasa macam itulah peluang keemasannya. Saya macam okay, let's go. Dan lagu tu menjadi OST untuk OST untuk drama Game Over Romeo. Game Over Romeo. Dah keluar? Dah keluar ke? Dah di Salam TV. Salam TV. 7 hari bulan hari tu sama juga dengan rilisnya lagu saya di Spotify. Bila kita boleh dengar teaser lagu dia dah keluar lah. Tak, maksudnya sekarang kita nak boleh dengar ke? Boleh je. Boleh lah. Kita bagilah teaser sikit. Belanja sikit. Belanjalah sikit. Saya nyanyi. Takkan orang pula. Takkanlah saya pula. Lupa kan atas sini datang borak je kan. Borak boleh. Dia tiba-tiba dia minta. Dia memang macam gitu. Dia nak buat job ya. Dia memang macam gitu. Ingat kan kita boleh play dekat phone je. Tak boleh. Wah, mudah-mudah. Gen Z. Kenapa? Gen Z. 3, 4. Okay, sebut 3, 4. 3, 4. Aku mendekatinya, lalu menyapanya, dan bulan tiba-tiba bercahaya. Saya nak minta awak satu lah. Satu. Boleh ajar dia buat vibrator yang hujung tu. Oh ya. Nyapanya. Itu kan. Kita biar tepi Mak. Dia macam ni ya. Saya punya bidang memang bidang pengacaraan ya. Pengacaraan. Bukan nyanyian. Jadi kalau Jangan. macam pengacara menjadi penyanyi pelik Amir pelik ya. lah. Jangan, tapi mungkin boleh belajar vokal dengan Maria. Boleh. Oh, guru vokal kan? Yes. So macam mana student? Macam sekarang kita masih lagi mengajar. But kita kena arrange lah jadual sebab macam sekarang ni saya lebih ke arah promokan lagu. Okey, kalau dah Bulan. jadi cikgu vokal, of course dia garang dik. Mesti garang. Kan? Tengok dia punya kening pun saya dah takut lah. Ya kan, cikgu vokal tak ada yang macam awak salah. Betul tak? Betul. Macam pop. Nak lagi. 3, 4. 3, 4 nyanyi bubbling. Sekarang tak ada. Enjoy Amir. Dia bubbling bagi kita. Dia bubbling begitu ya. Bubbling, bukan tu. So kalau guru vokal tu di sekolah ke personal punya Personal coaching ke? coaching? Macam sekarang saya mengajar di Music School Mak Idem, iaitu di Suara Academy, bertempat di Neo Damansara. Masih ada kosong tempat? Masih. Boleh kan? kontak? Betul. Amir berminat sebenarnya kan? Saya nyanyi tak pandai. Nyanyi tak pandai. Siapa kata Amir tak pandai menyanyi? Tak pandai nyanyi ke? Setiap kali artis yang datang dia akan collab, berduet. 3, 4. Nanti kita record. Dia habis podcast baru dia akan record. Sebenarnya dari tadi saya macam agak terdiam lah, terkaku kan. Sebab tengok macam podcast lebih kepada macam girls talk. Okey, tekan nama. Girls talk. Who runs the world, girl? Who runs the world, girl? Akak tu dah giling-giling apa lah budak-budak ni jimbang. Lari. Dia macam ni lah. Gen Z campur millennial jadi macam ni lah. Jadi macam gini lah. Oleh itu suka untuk saya ingatkan. Untuk saya ingatkan. Hari ni kita berada di Garasi TV lah. Macam belakang ni macam-macam topi yang ada ni. Dah 100,000 follower lebih dah yang subscribe Garasi TV. Selain daripada tu ada juga Topi, collection topi. Kita ada pelbagai collection topi jam. lah. Ada jam.
Dan air ni pun daripada Garasi Cafe. So, kalau anda yang berkatan di Kuala Lumpur, boleh datang ke Garasi TV dekat KL Square Trade. Ya, Trader betul. Square ke Square Trade? Datang je lah, cari je lah datang Garasi je. TV. Jumpa lah nanti.